Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibn Majah. Kita berharap adik-adik sekalian, sedang penonton sekalian, sedikit usaha, pengorbanan, keupayaan kita di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla hitunglah sebagai amalan saleh. Kita berharap moga-moga Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di pagi hari ini tanpa kita buang waktu, kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Kitab yang mengajak kepada kita untuk sama-sama untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Mengapa penting kita semua membersihkan jiwa kita? Kerana kita mahu kita tergolong di kalangan orang berjaya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah bagi orang yang mengotori jiwa mereka. Ahlan wa marhaban. Silakan. Silakan. Barakallahu fiik. Jadi insya-Allah di pagi hari ini kita akan menyambung kepada bab yang ke-19. Judul besarnya, tajuk besarnya adalah bab orang yang memberi tuntutan yang baik dan juga tuntunan yang baik dan tuntunan yang buruk. Bab orang yang memberikan tuntunan, menampakkan sesuatu yang baik, dan juga orang yang menampakkan sesuatu yang buruk. Jadi dalam agama ni adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah pada muka surat 47 ayat yang di bawah sekali, ayat 281, Allah Taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Taala kata, hendaklah kalian mempersiapkan bekalan-bekalan kalian dan rasa takutlah untuk kalian bertemu dengan satu hari. Hari di mana? Turja'una fihi ila Allah. Kita semua akan dikembalikan untuk bertemu Allah. Bila kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, hari itu adik-adik, dia bukan darul amal, dia adalah darul jaza. Dia adalah hari pembalasan, bukan hari untuk beramal lagi. Jadi Allah Taala sebut summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari itulah Allah Taala akan membalas segala penat, letih, jerih, ketidaklaratan kita. Allah kata hari itu aku balas semua. Wa hum la yuzlamun. Siapa pun pada hari itu tak akan pernah dizalimi, tak akan dikurangi pahalanya. Siapa yang buat dosa akan dibalas semisalnya. Sesiapa yang melakukan kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan balas bermula 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda dan lebih. Allah kata kalian tak akan pernah dizalimi. Jadi pada tajuk ini Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih mengajak apa kepada kita supaya dalam hidup ini sebelum mati bertemu Allah, siapkan bekal. Di antara bekalan yang akan membantu kita di akhirat kelak, ataupun pahala yang akan membantu kita kelak, adalah dengan jalan mempertontonkan yang baik. Selama mana ada orang tiru, selama mana ada orang ikut, selama mana ada orang beramal dengan apa yang kita titipkan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita cakapkan, selama itu Allah kata thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalian takkan pernah dizalimi. Ingat, dunia adalah darul bala, bumi ujian, negeri ujian, dan akhirat adalah darul jaza, hari di mana Allah Ta'ala akan balas segala keletihan ini, kepenatan ini, usaha kita, mengantuk kita, penat kita. Sebab dunia ni tempat berpenat-penat ke tempat rehat? Tempat berpenat-penat. Simpan dalam memori, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat bercucuk tanam, akhirat baru kita nak ambil hasilnya, kita nak tuai hasilnya. Baik jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi memulakan firman Allah di bawah tajuk ini dengan ayat 74 daripada surah Al-Furqan yang bercerita tentang Ibadur Rahman. Pernah dengar? Siapa dia Ibadur Rahman? Sekumpulan manusia yang Allah Azza wa Jalla bagi cop ke atas mereka. Kalau kita lompat pada muka surat ataupun kepada ayat dalam surah Al-Furqan, kita akan dapati adik-adik sekalian, ada sekitar 9 ataupun 10 tempat ataupun 10 sifat yang Allah Ta'ala namakan sebagai Ibadur Rahman. Hayyakumullah. Silakan duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Baik, di antara sifat Ibadur Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang mereka hidup, mereka akan sebut Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jemaah,
Kalau adik-adik baca doa ni ataupun baca ayat Quran ini sebenarnya adalah bentuk motivasi yang Allah Ta'ala minta kepada kita, hargai anak-anak yang aku titipkan ke atas kalian. Satu waktu adik-adik tumbuh membesar, adik-adik akan bekerja, adik-adik akan ada kewangan tersendiri, dan moga-moga Allah Ta'ala temukan adik-adik dengan pasangan yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Jangan pernah rasa takut dengan rezeki di hari muka. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpesan dalam surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian takut miskin, kerana takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Rezeki dia pun kami yang tentukan, rezeki kalian pun kami yang tentukan. Sebagian orang dia kata, ustaz matilah saya ustaz, duit tak ada ni, macam mana saya nak besarkan anak-anak saya ustaz? Tak mati insya-Allah. Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap jiwa tak akan mati kecuali disempurnakan rezekinya. Bila Allah Taala kata takdir engkau sampai dalam bank kau ada 5 juta, selagi tak sampai 5 juta engkau tak akan mati. Faham tak? Dan bab rezeki ni pun urusan siapa? Allah, bukan urusan kita. Ramai orang dia menginginkan untuk menompok-nompok harta dan dia rasa dengan banyaknya harta aku bahagialah aku. Tak. Dunia sejarah dah bercerita seorang lelaki yang begitu bekerja keras nak dapatkan kekayaan yang luar biasa untuk dihiburkan hati isterinya, dan dia pun menompok-nompokkan harta bertahun-tahun adik-adik. Setelah siap sebiji rumah, sebiji banglo yang nak dihadiahkan kepada sang isteri atas dasar cinta, sebagaimana pemberian Shah Jahan kepada Mumtaz dalam mendirikan Taj Mahal, maka sang suami tadi pun membina sebuah rumah yang besar untuk isterinya. Namun saat suami menerima kunci, di kali itu datanglah ketentuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia pun tersungkur mati. Bermula hari besok, rumah tadi dimasuki oleh isterinya, dan menjelang 3 bulan berikutnya isterinya berkahwin baru, suami baru yang dapat masuk rumah tersebut. Kita yang berpenat-penat membeli bata, membeli cat, membeli alat-alat perabot dan semisalnya, tiba-tiba sampai ketentuan Allah Ta'ala, takdir engkau pada hari engkau terima kunci, engkau pun mati. Sempat tak nak menghargai ataupun sempat tak nak menikmati rumah tadi tu? Tak sempat. Begitulah adik-adik sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah kata tak ada jiwa yang tahu besok jadi apa, tak ada jiwa yang tahu dekat mana dia akan mati, dan Allah kata aku ni maha mengetahui dan sangat mendalam pengetahuanku. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga doa ini kita selalu amal-amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul, tapi ustaz saya tak kahwin lagi, saya tak ada anak lagi. Baca daripada sekarang. Amalkan. Surah apa tadi? Ayat 74. Ayat 74 tanda. Maksudnya, dan orang-orang berkata, ciri-ciri ibadur rahman mereka ini berkata, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami kurniakan buat kami di kalangan isteri-isteri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kenapa kita nak kena jadi pemimpin? Supaya ada tuntunan cantik ataupun tuntunan baik yang kita tinggalkan. Faham tak adik-adik? Bila ada anak-anak, adik-adik kena azam, aku yang nak ajar alif, ba, ta, sa. Aku, bukan jiran sebelah, bukan cikgu hujung kampung. Aku yang nak dia bermula dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku cikgunya. Supaya apa adik-adik? Selama kita mati, dia pun baca dalam solatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selama itu pahalanya mengalir kepada siapa? Imam. Kita. Imam, pemimpin. Jadi ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, yang lelaki, berazam. Sebab tu Nabi kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ramai orang dia nampak yang pertama aje, dia lupa nombor 2. Nabi kata dalam ramai-ramai kita, manusia yang paling terbaik siapa? Yang belajar dan mengajar. Simpan azam adik-adik.
Jangan kata aku tak mau menikah. Faham tak? Sebab dewasa ni, di zaman ini, dah ada gerakan yang mengajak untuk kahwin dengan diri sendiri. Faham maksud kahwin dengan diri sendiri? Suatu waktu dahulu, orang pernah berkahwin dengan anjing. Orang pernah berkahwin dengan microwave. Orang pernah berkahwin dengan periuk nasi. Fitrahnya rosak. Adik-adik pun buat muka pelik. Kahwin dengan periuk? Kahwin dengan barang? Kahwin dengan binatang? Ya. Kerana memang ada dakwah ke arah itu. Dan hari ini orang sampai boleh kata apa? Tak kahwin pun tak apa. Tak ada suami pun tak apa. Kita belajar teknik nak puaskan diri sendiri sahaja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi kata, kalian kena berkahwin dengan perempuan yang penuh rasa cinta. Kalian kena berkahwin dengan perempuan yang gemar melahirkan. Pasal kata Nabi, akulah orang paling bahagia ketika aku melihat kalian ramai anak. Tapi kalau adik-adik tak kahwin, boleh ramai anak tak? Boleh ada anak tak? Simpan azam, ya Tuhan, izinkan aku bertemu dengan pasangan yang saleh. Ya Tuhan, izinkan aku bertemu dengan pasangan yang salehah. Jadikan kami ibu dan ayah yang saleh dan salehah. Saya teringat Dr. Zakir Naik ketika ditanya, ataupun dia yang bertanya, start bila kalian nak tentukan keadaan anak kalian? Kalian nak anak kalian jadi doktor ke? Kalian nak anak kalian jadi pilot ke? Start umur berapa? Jadi sebahagian wanita angkat tangan, oh nantilah umur 6 tahun, waktu tadika saya pergi hantarlah tadika yang international. Sebahagian pula kata nanti form 1 lah saya hantar dia pergi masuk dekat sekolah private. Nantilah dah masuk universiti lah saya akan tentukan dia nak jadi apa. Maka orang-orang pun bertanya balik, sepatutnya bilakah doktor untuk kami tentukan anak kami jadi apa? Katanya, saat kalian mula memilih ibu untuk anak tersebut. Saat kalian mula memilih ibu ataupun calon pasangan hidupmu. Adik-adik, azam nak dapat isteri yang salihah. Adik-adik perempuan, azam nak dapat suami yang saleh. Apa saja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ridha. Ustaz, saya dah cuba dah Ustaz, tapi bertemu juga dengan orang yang tersalah. Saya bertemu dengan kaki pukul. Saya bertemu dengan orang tak bertanggungjawab. Saya bertemu dengan wanita yang lari meninggalkan kami, suami dan anak-anaknya. Wahai Ustaz, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sambung. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah kata apa pada kita? Apa saja musibah yang jadi kat dunia, apa saja musibah yang berlaku pada diri kalian, semua dah termaktub dekat dalam Lauh Mahfuz. Dan untuk Allah Ta'ala cipta hal tersebut sangatlah yasir. Mudah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sebut apa? La yuraddul qada illa bidu'a. Kalau adik-adik nampak adik-adik berada pada rumah ini, adik-adik rasa macam terbiar, terbuang, tak sebagaimana anak-anak orang lain, tak sebagaimana orang lain, adik-adik kena faham satu hakikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ternanti-nanti doa daripada adik-adik. Kata Nabi, ketentuan ataupun qadar, takdir takkan pernah berubah adik-adik kecuali dengan doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, kalau nasibku sebegini, jangan jadikan anak-anakku sebagaimanaku. Jadikan mereka zuriat keturunan yang jauh lebih baik. So untuk kita dapatkan zuriat yang soleh-solehah, kita yang kena start jadi soleh. Jangan tunggu waktu. Orang putih dia sebut perkataan apa? Only times can heals. Hanya waktu sahaja yang boleh menyembuhkan. Syirik. Faham tak? So hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh menyembuhkan. Adik-adik sedang derita sakitnya, rindunya, terkenangnya, Allah aja yang boleh sembuhkan adik-adik. Allah Ta'ala sahaja. Berkata Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, kalian berusahalah ikut kadar kemampuan kalian untuk dekat dengan Allah. Tapi tak ada jalan yang paling mendekatkan kecuali kembali kepada Al-Quran. Faham tak adik-adik? Adik-adik tak usahlah jealous kepada orang-orang yang di luar sana, kerana mereka di luar sana pun tetap ada banyak masalah. Tapi berbahagialah jamaah ketika mana setiap pagi Allah Ta'ala izinkan buka untuk kita baca 2 muka surat. Sebelum Zuhur sekali lagi baca 1 muka surat. Lepas asar boleh baca lagi 2 muka surat. Atas motor, atas kereta kita boleh dengar Quran, dengar ceramah. Nikmat. Tapi ramai orang tak sangka itu adalah nikmat. Dia sangka duduk bergelak ketawa di kedai mamak, nikmat. Dia sangka dapat bercerita tentang urusan dunia fashion dan juga selebriti, nikmat.
lisan. Kita start je buka mulut, kita sedang memasuki pintu untuk diuji. Ihfaz lisanaka la taqul fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga urusan ucapanmu. Sebab kebanyakan ujian akan datang bermula dengan ucapan. So Allah Ta'ala minta dalam hari-hari kita apa nak kena ucap? Kalamullah. Bacalah Quran adik-adik. InsyaAllah jamaah sidang penonton sekalian. Jangan takut dengan ketentuan Allah. Jangan risau dengan apa yang menjelang pada hari muka dari sudut rezeki. Allah Ta'ala janji, aku akan beri. Baik, sambung. Kami menjadi pemimpin dalam kebaikan dan kami mempunyai manfaat yang dapat ditiru oleh orang lain. Yang kita baca tadi, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kata Imam Nawawi, kami menjadi pemimpin dalam kebaikan. Sebab tu kalau ada anak, kita boleh jadi cikgu yang pertama. Kan Nabi SAW sebut apa kepada kita? Kullul maulud yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran dia lahir di atas jalan fitrah. Fa'abawahu, mak bapak dia lah, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mak bapak dia lah yang akan jadikan dia Yahudi, yang akan jadikan dia Nasrani, yang akan jadikan dia Majusi. Faham tak? Mak bapak. Jadi kita tak mau lagi jadi macam tu. Kita nak anak kita duduk di atas jalan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita nak anak-anak kita duduk atas jalan tu. Sebagaimana hari ni kita duduk di atas jalan tu. Dan doalah pada Allah moga-moga boleh istiqamah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Al-Imam An-Nawawi datangkan ayat daripada surah Al-Anbiya ayat 73, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Hari ini kalau kita nak menampakkan nilai tauladan kepada orang pun, siapa yang boleh bagi kita bantuan? Adik-adik nak ajar orang alif lam mim, siapa yang boleh hantar untuk kita ajar kepada orang? Allah Ta'ala semata-mata. So Allah kata waja'alnahum a'immah. Untuk Allah Ta'ala bantu kepada kita adik-adik sidang penonton sekalian yang hadirin dan hadirat, kita kena faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa merindu doa-doa kita. Allah Ta'ala sangat menginginkan yang kita diterus tadah tangan agar Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kepada yang baru hadir ataupun yang bersama-sama. Cuba kenang-kenangkan dalam hari-hari kita, berapa kali kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim? Berapa? Adik-adik, tak kira ke? 2, 4, 3, 4. Yang wajib berapa kali? 17. 17. 17. Tu tak campur lagi dengan 12 rakaat yang nawafil. Tambah tolak 29 ke 30 kali lah. Campur dengan witir. 30, lebih kurang lah adik-adik. 30 kali sehari kita diminta untuk pohon apa kepada Allah? Ihdinas siratal. Persoalannya, saya pernah sebut benda ni, tapi saya nak adik-adik recap balik dan buat pulang kaji. Yang kita duk minta ihdinas siratal mustaqim tu, kita minta apa sebenarnya? Ya, betul, hidayah. Hidayah tu bentuknya macam mana? Adik-adik kata, aku dah dapat hidayah, si dia belum dapat hidayah. Hidayah tu macam mana? Saya bagi contoh. Bila ada satu orang perempuan tak nak pakai tudung, tak nak tutup aurat, kita kata, kenapa tak nak pakai tudung lagi? Ataupun yang lelaki, kenapa tak solat lagi? Maka apa kata mereka? Bukan tak nak tutup aurat, bukan tak nak solat, tapi belum datang hidayah. Hidayah macam mana yang kita duk minta sebenarnya, dan macam mana kita nak tahu kita ni berpetunjuk ataupun tak? So, sekurang-kurangnya di kalangan ahli tafsir dan ugamawan mengatakan ada 5 hidayah yang kita minta. Satunya dipanggil hidayah ilhami, hidayah semula jadi. Saya ulang, 5, 4 kita dah dapat, 1 kena minta sampai mati. Hidayah yang kita sebut hari-hari, ihdinas siratal mustaqim. 5, 4 dah dapat, 1 kena minta sampai mati. Ataupun sebenarnya kelima-lima ni kita kena berhajat pada Allah Ta'ala semata. Nombor 1, hidayah semula jadi. Semua orang dah pernah dapat dah. Saya, Ustaz Izzat, Umi, abang-abang, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, kita semua dah dapat dah. Sidang penonton, kita dah dapat dah. Waktu bila? Waktu baby. Waktu kita menangis kecil-kecil, ingat? Uek. Macam mana mak kita boleh tahu kita ni sakit perut, lapar? Hidayah ilhami. Mungkin anak aku lapar kot. Mungkin pampers penuh kot. Mungkin perut masuk angin kot.
Faham tak? Itu satu dunia macam tu. Orang putih ke, orang kulit hitam ke, orang kulit koko ke, orang kulit merah ke, sama. Kalau dia dengar anak dia menangis, dia satu di antara tiga, insya-Allah. Dia pun pergi jentik perut, teng teng teng, yolah angin lah, ambil minyak yui lah, bubuh. Ataupun dia jentik-jentik tak ada bunyi, oh anak aku lapar kot, dan dia pun menyusukan anak dia, senyap anak tersebut, oh anak aku lapar. So itu hidayah apa? Semula jadi. Nombor 2, hidayah panca indera. Barakallahu fiikum. Ada yang dah tanda dah, hayyakumullah. Hidayah panca indera. Allah bagi mata dapat melihat. Dah dapat ke belum ni? Telinga boleh dengar, mulut boleh bercakap, kaki berjalan, tangan boleh buat kerja. Ni panca indera. Allah dah bagi dah. Dan kita dah dapat dah. Kalau tak jaga, dia akan binasa. Sebab tu Allah Ta'ala suruh jaga. Nombor 3, hidayah akal. Sebab akal ni kalau tak diberikan kepada kita, kita dengan binatang sama level. Sebab kita ada otak, binatang pun ada otak. Cuma beza kita ada akal, dia pun tak ada akal. Dan kita pun dah sedang berakal sekarang, alhamdulillah. Nombor 4, hidayah Islam. Alhamdulillah ada orang yang tak dapat lagi hidayah Islam, tapi saya yakin kat dalam ni yang menonton ni majoritinya semuanya beragama Islam. Dan yang terakhir, hidayah taufiq. Yang ni waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dengan perintah kami lah mereka dapat hidayah. Hidayah ni nak kena minta selalu bang. Sebagaimana abang kata pada pagi hari ni, apa aku nak buat pada pagi hari ni? Allah Ta'ala pun lorongkan dalam hati kita, nak datanglah Baitul Ihsan. Yang sedang menonton secara online, nak tekanlah link ni. Itu hidayah. Dan boleh datang kemari, boleh dengar kuliah kita pada hari ni. Datangnya sahabat kita, Abang Syahir kita tolong record untuk kuliah pada pagi hari ni, semua dipanggil taufiq. Apa dia taufik? Bantuan yang sempurna. Keinginan, hidayah. Rasa nak datanglah pagi hari ni, tu Allah Ta'ala lorongkan. Oh lah, nak pergilah. Tapi boleh sampai kemari, itu dipanggil taufik. Betul-betul kita nak dengar tazkirah, kita pun dengar, Allah Ta'ala bagi taufik lagi. Dan Allah kata, minta taufikku selalu. Itu yang kita dalam Fatihah kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Okey jemaah, dalam ramai-ramai kita ni, kekuatan kita sama ke berbeza-beza bang? Kekuatan kita beza. Ada orang mungkin usia kecil, dia nak angkat benda berat tak mampu. Ada orang dia berbadan besar, untuk dia buat benda yang kecil-kecil, macam budak-budak suka nak mewarna ke, sebut ABC balik, dia rasa zaman aku dah berlalu. Kemampuan kita berbeza-beza. Dan Nabi pun bagi tahu kepada kita satu hal, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khair. Hafal tak hadis tu? Pernah dengar tak hadis tu? Seorang mukmin yang kuat, lebih Allah Ta'ala cinta berbanding mukmin yang, namun Allah kata kedua-duanya ada kebaikan pada urusan iman. Sekarang ni adik-adik, abang-abang, sidang penonton sekalian, ada pesanan penting daripada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Jagalah, uruskanlah sungguh-sungguh apa yang bermanfaat untuk dirimu. Kalau hari ni adik-adik sekalian, saya selalu sebut ucapan ni. Adik-adik duduk di sini, adik-adik diminta untuk hafal Quran, adik-adik diminta untuk belajar bahasa Arab, adik-adik diminta untuk hafal hadis. Jaga urusan ini. Mungkin di kali sekarang adik-adik kata, kenapalah aku nak kena hafal Quran? Kenapalah aku nak kena hafal hadis? Wallahi, apa yang adik-adik rasa, kami pernah rasa. Kenapa mak aku hantar pergi sekolah tahfiz? Kenapa tak hantar sekolah sukan? Kenapa tak hantar politeknik? Kenapa tak hantar sekolah sains? Kenapa nak pergi tahfiz? Jemaah, hari ini kami merasai kebahagiaannya. Di kala kami melihat teman-teman kami yang kaki sukan, namun setiap kali dia menyambut hari jadinya, dia bawa diri masuk ke dalam disko dan dia sangka itu bahagia. Dan ketika Allah Azza wa Jalla ujinya, maka dia mencari air-air terlarang untuk dia release tensionnya. Sedangkan kita pada hari ini, alhamdulillah, kita sedar Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang-orang yang bersabar, kami akan bagi pahala kepadanya infinity. Infinity ni maksudnya jumpa border tak? Tak jumpa. Beyond, melampau. Allah akan bagi, Allah akan bagi semuanya adik-adik. Yang saya nak nampakkan kepada adik-adik sekarang, kalaulah adik-adik berada dalam ruang ini, sidang penonton dibukakan pintu untuk dengar tazkirah selalu, Nabi pesan, ihris, jaga. Nak jaga macam mana? Wasta'in billah, minta tolong pada
Ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk datang mendengar tazkirah, maka istiqamahkan kami wahai Allah. Ada doa Nabi suruh kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ada adik kat belakang hafal tak? Baca ramai-ramai nak dengar. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal. Maksud dia, ingat tak? Tak ingat. Tu saya kata, minta maaf sebut. Saya tak kata saya paling soleh. Tak. Jauh sekali. Mungkin adik-adik jauh, abang-abang jauh lebih soleh daripada saya. Tapi ramai di kalangan kita, kesilapan kita, kita menghafal dan membaca doa, tapi kita tidak berdoa. Faham maksud saya? Ramai di kalangan kita boleh baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kau minta apa tu? Ini orang yang membaca doa, tapi kita kena faham apa yang kita baca. Saya puji adik-adik sidang penonton abang-abang yang hafal doa, Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Tapi kita berhajat untuk tadabbur doa. Tadabbur ni maksud dia mengerti dan juga cuba sedaya upaya mungkin untuk beramal. So Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku setelah aku dah berada di depan. Jangan patahkan aku ke belakang kembali, wahai Allah. Maksudnya ini adalah doa istiqamah. Tu adik-adik katalah, ya Allah. Contoh malam hari ni ataupun semalam-semalam kita boleh hafal 3 muka surat. Ui, di luar kebiasaan. Biasa satu hari 1 muka surat, ataupun kurang sikit daripada 1 surat, ataupun lebih sikit 1,5 muka surat. Tiba-tiba hari semalam dapat 3 muka surat. Oh subhanallah, nikmat ke tak nikmat? Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan kepada aku, wahai Allah, setelah berada di hadapan ni, jangan izinkan aku patah balik ke belakang. Allah Ta'ala dengar ke tak dengar permintaan kita? Dengar, adik-adik. Allah jawablah insya-Allah. Faham tak? Alhamdulillah. Okey, sambunglah. Ketika mereka bersabar melaksanakan perintah Allah dan bersabar menghadapi cobaannya, maka dengan bekal kesabaran dan keyakinan, kepimpinan dalam agama pasti dapat diraih. Sekarang mungkin kita nampak agama kita diperkotak-katikkan, tetapi tetaplah sabat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus beramal dengan Quran dengan Sunnah. Allah kata sampai waktu, ataupun Imam Nawawi sebut sampai waktu kepimpinan dalam agama ni pasti akan dapat diraih. Maksudnya sampai waktu Islamnya akan menang. Sampai waktu agama akan menang, adik-adik sekalian. Cuma kita sekarang ni, dengar elok pesanan penting saya. Baik untuk abang-abang, kakak-kakak sedang penonton dan adik-adik especially. Mungkin pesanan kita pada hari ini kepada orang-orang peninggalan kita selepas 10 tahun benda tu akan berhasil. Adik-adik jangan pernah berharap hari ni aku tegur besok dia berubah. Jangan. Ustaz, kenapa saya pesan pada mak saya macam ni, kenapa saya pesan pada bapak saya macam ni, nampak macam tak ada perubahan pun? Bukan hari ni, dek. Nabi sendiri pun berhajat kepada 23 tahun untuk sampaikan 10 tahun dekat Madinah, 13 tahun dekat. Kalaulah dakwah ni simple, 13 minit aja, tak berhajat pun pada 13 tahun. Kalau dakwah ni biasa sahaja kerjayanya, Nabi tak berhajat pada 23 tahun pun, cukup 23 jam aja. Faham tak? So kadang-kala peninggalan kita pada hari ini bukan dapat dinikmati dengan mata kita sendiri. Kadang-kala setelah kita masuk di alam kubur, mata kita terpejam, badan kita telah pun dipeluk oleh bumi, di kala itulah kita dapati berlakunya kejayaan hasil peninggalan kita. Ini tajuk dia. Bab orang yang memberi tuntunan yang baik dan tuntunan yang buruk. Hati-hati adik-adik, jangan menampakkan sesuatu yang buruk, kerana selama mana ada peniru, selama tu kita juga akan dapat sahamnya. La yanqus min ujurihim syai'a. Tak akan apa? Terkurang walaupun sedikit daripada wizruhum, daripada dosa mereka walaupun sikit. Jom kita tengok kepada satu hadis di bawah tajuk ini. An Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun 'uratun mujtabiyun nimar awil ba'ba mutaqallidis suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Saya baca sampai sini dulu. Hadis dia panjang. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari kami berada fi sadrin nahar, di tengah-tengah hari, siang hari, dengan siapa? Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun urah,
datang kepada kami ataupun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kaum umrah telanjang. Dengar elok, telanjang ni bukan bererti bogel, tapi telanjang ni bererti tak cukup sifat pada pakaian mereka. Dengar. Mujtabin nimar awil aba, mereka memakai pakaian yang jarang-jarang ataupun hampir rosak pakaian tersebut kerana terlalu lama tak ditukar. Boleh faham tak? Hari ni baju adik semua cantik. Baju saya cantik, baju orang pun cantik. Kenapa? Pasal kita ada kesempatan untuk ganti baju ini mengambil baju lain. Baju yang kita pakai hari ni kita boleh cuci, betul? So bila tengok, oh tak nampak asar susah sangat pun. Pasal baju kita berganti, ada merah, ada biru, ada coklat, krim, ada macam-macam, ada hitam. So kita tak nampak asar susah sangat. Tapi bila Nabi tengok kumpulan ni datang beramai-ramai, memang nampak keadaannya macam tak cukup pakaian. Okey. Mutaqallidis suyuf. Kemudian mereka pun bersama mereka menyandang pedang-pedang. Ammatuhum min mudar. Nampaknya macam daripada kumpulan Mudar. Bal kulluhum min Mudar. Kata Jabir bin Abdullah setelah diamati, memang bangsa Mudar. Bangsa Mudar. Pernah dengar Mudar? Kan kalau kita baca hadis berkenaan dengan bulan-bulan haram, Nabi kata as-sanatu, setahun ada berapa bulan? Ithna asyara syahran. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada berapa bulan haram? Nombor 1, salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, Muhar. Yang keempat, Warajabin, Mudar. Nih, Mudar Nabi sebut, Mudar. Warajabin Mudar. Kenapa Nabi sebut Mudar tu special kepada kaum ni? Mereka lah orang yang paling berpegang dengan tidak berperang pada bulan haram. Sebahagian puak, sebahagian kabilah, bila mereka tak puas hati dengan satu kabilah yang lain, haram ke tak haram, jom perang. Mudar tak. Faham tak? Tapi mereka ni datang bai'ah dengan Nabi SAW. Nabi sayang penduduk Mudar, kaum Mudar. Tengok apa sambungan dia. Fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqah. Bila Nabi nampak je Mudar datang, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal Nabi nampak kemiskinan mereka terlalu dahsyat. Adik-adik sekalian, adik-adik janganlah merungut, apalah lauk aku makan hari ni sebegini sahaja, apalah jenis pakaianku sebegini sahaja, apalah jenis bukuku dan adik-adik, ada sebahagian orang tak dibuka pintu ni. Allah Ta'ala sedang memuliakan adik-adik, sedang penonton sekalian, abang-abang, kakak-kakak sekalian dengan Islam. Yang mana agama ni mengajar kepada kita jangan jadikan dunia sebagai keutamaan. Dan bersamaan dengan itu Allah Ta'ala tetap kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau cuba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau tak akan dapat menghitung. Banyak tak nikmat kita hari ni? Beberapa hari sudah kami menziarahi Abang Syahir kita di belakang, di hospital, ketika beliau warded. Saya masuk pada ward 12, tingkat 3 saya. Tingkat 3 betul. Ketika saya masuk dalam ward tersebut, aroma bau kesakitan keluar, adik-adik. Kita boleh tahu tempat tersebut tempat orang sihat dan tempat orang sakit. Bau ubat-ubatan, nampak jenis makanan yang tidak mengiurkan, dan sebahagian mengerang. Sebahagian dengan wajah sakitnya menahan sakit. Dan ketika itulah kita kena muhasabah. Faham? Abang masuk muhasabah? Kita hendak memperingati dan menilai apa yang Allah dah bagi kepada aku. Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap diri kalian sebelum kalian dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila saya tengok seorang demi seorang, gugur air mata. Terlalu banyak nikmat yang Allah dah bagi kat kita. Sebab kita tak habis-habis menyangka nikmat ni kena duit banyak. Di kala itu saya rasa mungkin abang saya pun akan setuju dengan pendapat saya. Time tu kalau duit kita ada juta pun, kalau sakit duduk kat dalam ward, tetap tak rasa nikmat. Rasa terkongkong, rasa kurang kebebasan. Tapi hari ni alhamdulillah Allah bebaskan kita. Tarik nafas, tak ada bayaran. Boleh buang nafas tanpa bayaran. Adik-adik di hospital orang pakai oksigen, adik-adik. Nak pakai? Ni, makan masuk tiup kat hidung. Nak pakai? Ightanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata oleh yang demikian, rebutlah 5 sebelum datang antaranya sehat sebelum sakit. Allah Ta'ala
sedang mengajar kepada kita agar berterima kasih dan bersyukurlah. Jom kita patah balik kepada kisah Puak Mudhar. Bila mereka sampai, fata'ammar wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi berubah daripada mungkin setenang-tenang manusia ketika bersama dengan kami para sahabat, tiba-tiba nampak kaum tu datang dengan pakaian tak cukup sifat ataupun pakaian yang dah terlalu usang. Berubah wajah Nabi. Fa'amara Bilalan fa'adzana fadakhala thumma kharaj. Kemudian Nabi pun masuk sebentar dan Nabi pun keluar. Nabi pun berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, qum fanadi lis-salah." Tolong azan. Dah masuk waktu solat. Bilal pun azan. Fa'adzana wa aqama, dan dilaungkanlah iqamah. Fasalla thumma khatab. Lepas Nabi sembahyang sahaja, Nabi terus bagi khutbah. Nabi terus mengajar. Sebab itu kita tengok adalah detik lepas solat Nabi berzikir. Lepas solat Nabi diam sebentar. Lepas solat Nabi terus bangkit pun ada. Dan kita tengok lepas solat ini Nabi berkhutbah. Padahal tak semestinya hari Jumaat nak kena khutbah. Ini bukan hari Jumaat, tapi Nabi SAW tetap menyampaikan ilmu khutbah. Faqala, dalam isi khutbah Nabi ini Nabi sebut, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah." Lagi. "Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal innallaha kana 'alaikum." Surah ayat. Barakallahu fikum. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, pesan Allah. Nabi baca ayat ini. Sekalian manusia, tak terhenti setakat orang beriman. Engkau munafik, engkau mukmin, engkau kafir, engkau muslim, ini pesananku, kata Allah. Ittaqu rabbakum. Sembahlah ataupun takutlah kepada Tuhan. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian daripada jiwa yang satu. Siapa yang jiwa yang satu tu? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Daripada tulang rusuk Nabi Adam diciptakan untuknya pasangan, iaitu Hawa alaihassalam. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Daripada keduanya inilah membiaklah umat manusia ramai. Oh subhanallah. Saya terbaca satu ayat berkenaan dengan manusia ni, ketika mana dia tak dapat anak lagi, bang, ataupun dia tahu isteri dia hamil, hamalathu hamlan khafifan famarrat biha. Ketika isteri dia mula-mula mengandung, dia terasa ringan. Falamma athqalat, bila kandungan tu dah jadi besar, dia jadi berat lah. Isteri kita mula-mula jalan elok je, tiba-tiba bila dah besar jalan kengkang pula. Ataupun kita rasa berat nak bawa bayi dalam perut kita lah. Tak usah duk sengih, kita lah yang dipikul oleh mak kita ni. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Dalam surah Luqman Allah kata apa? Mak kita susah payah mengandungkan kita adik-adik. Wahnan ala wahnin, susah atas susah. Uek-uek lagi. Lepas tu nak pergi kerja lagi, nak uruskan suami dia lagi, bapak kita. Susah. Kemudian wa fisaluhu amain. Bagi kita minum susu berapa tahun? Allah kata kepada kita, anishkurli, kalian ni kalau dah tumbuh besar macam ni, bersyukurlah pada aku. Wali walidaik, terima kasih mak, terima kasih ayah. Jangan berhenti ucap. Hari ini mungkin mak ayah kita tak ada kemampuan sebagaimana mak ayah orang lain, tapi maha baik dia, Allah Azza wa Jalla, ilhamkan kepada mak ayah kita, hantarlah anak-anak kau kemari. Kerana mereka sedang belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adik-adik, serasa apa pun dalam hati-hati adik-adik, mungkin ada yang rasa terkilan, kenapa bapa aku tinggalkan aku di sini, bla bla bla. Tetaplah patah balik ke rumah nanti, mak ayah terima kasih. Terima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Nabi kata apa? Orang tersebut tak akan pernah dianggap berterima kasih kepada Allah kalau tak pandai berterima kasih kepada orang yang paling berhajat terima kasih kita siapa? Mak dan ayah. Barakallahu fikum. Nampak tak? Jadi saya nak patah balik. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Bila isterinya dah mula berat tanggungannya, kandungannya, maka kedua-duanya berkata, Ya Allah, Ya Allah, la in ataitana salihan lanakunanna minash syakirin. Ya Allah, kalaulah anak kandungan ni keluar soleh, kamilah orang paling bersyukur. Kami akan menjadi orang yang paling bersyukur. Falamma atahuma, ketika Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka anak yang cukup sifat.
Allah bagi kepada mereka, ja'ala lahu syuraka. Mak dan bapa tadi telah pun menjadikan anak itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia terkesan sayang sangat pada anak dia sampai dia lupakan keutamaan dia kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau adik-adik baca ayat tersebut, adik-adik akan dapat tengok cerita tu pasal Nabi Adam dan juga Hawa. Waktu Hawa mengandung, dua-dua tanda tangan Tuhan bagi anak saleh. Bila keluar anak tersebut, mati. Kali kedua, falamma taghasyaha, ketika Nabi Adam bergaul dengan Hawa, hamalat, bergandung sekali lagi. Mereka berdoa lagi, ya Allah, jadikanlah anak kami cukup sifat dan saleh. Dengar elok ni. Apa yang berlaku, datang iblis untuk kali pertama, kali kedua, tak henti-henti mengajar dan menghantar sangka buruk ke dalam hati Adam dan Hawa. Dengar elok-elok. Jangan disuruh Hawa dan juga Adam, dia menakut-nakutkan, dia kata, kalau kau tak letak nama ni, anak yang bakal keluar mungkin berwajah binatang, ataupun tak cukup sifat, ataupun aneh, tak sama macam kalian. Sebab mereka berkata, kenapa anak pertama mati? Kenapa anak kedua mati? Apa kata iblis? Wa qasamahuma inni lakum laminan. Aku bersumpah di hadapan kalian, aku untuk kalian berdua, wahai Adam dan juga Hawa, aku adalah penasihat terbaik. Kata siapa? Iblis. Aku adalah penasihat terbaik. Kalau engkau dapat anak nombor 3, namakan dia Abdul Haris. Namakan dia Abdul, dia tak akan mati. Ketika mana dapat anak ketiga, Hawa dah tak boleh tahan. Nabi Adam pun mungkin tak sangat nak dapat anak adik-adik. Bila dah dapat, mereka pun menamakan Abdul Haris. Ini yang Allah Ta'ala kata, bila dah dapat anak sempurna, mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Faham tak? Tapi Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala keluarkan daripada Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam keturunan yang sangat ramai. Daripada tersebut sampai kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar Thani, bapa manusia yang kedua. Abul Bashar Thani, dan sampailah kepada kita pada hari ini. Yang saya nak highlightkan dekat sini, adik-adik sekalian, antara isi khutbah Nabi, takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kita bermula daripada siapa? Adam dan juga Hawa. Kemudian Nabi berkatakan lagi, wal ayatil ukhra, Nabi membaca ayat yang lain dalam akhir surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Sambung. Innallaha khabirum bima hayyakumullah. Wahai sekalian manusia, ittaqullah. Ini pesanan kali kedua, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzi, wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa kita, saya, Ustaz Aizat, Abuya, Umi, kita semua ni, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sidang penonton, Allah pesan satu, perhatikan apa persediaan kau nak bertemu aku pada hari besok, hari kiamat. Sekali lagi Allah kata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sambung. Innallaha khabirum bima, Allah Ta'ala sangat mengerti apa yang kalian semua lakukan. Nabi baca ayat tu. Kemudian Nabi berkata apa kepada para sahabat Nabi? Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyiqqi tamratin. Nabi kata dalam khutbah Nabi, bersedekahlah sahabat-sahabatku, bersedekahlah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan gantangnya, dengan gandumnya, dengan tamarnya, kurmanya. Kalau tak ada, paling-paling kurma sebiji yang dikoyak 2, sedekah setengah. Nabi kata, keluarkanlah sedekah. Dengar elok ni, benda penting ni, pesanan Nabi, bukan pesanan saya ni. Kita berharap kalau sekejap lagi kita dapat buat dan kita mati, moga-moga kita semua dipersaksikan yang kita sedang beramal dengan sunnah. Nabi kata tasaddaq. Adik-adik perempuan dekat belakang, ibu-ibu sekalian, Nabi pesan satu benda penting pada kalian. Ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, rajin-rajinlah bagi sedekah. Wa akthirna bil istighfar, perbanyakkan kerana aku melihat kalian majoriti adalah penduduk neraka. Kenapa? Yakfurna, kata Nabi. Sahabat kata, yakfurna billah? La. Mereka kufur kepada Allah ke Rasul? Tak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab kalian
selalu melupai suami kalian dan kalian selalu melupakan kebaikan yang dilakukan oleh suami kalian. Banyakkan sedekah. Dalam hadis ni Nabi suruh buat apa? Tasaddaq, keluarkan sedekah. Terpakai untuk lelaki dan perempuan. Cuma peristiwa Mi'raj, Nabi lebih fokus kepada perempuan. Bukan bererti bila Nabi cakap macam tu, ramai lelaki dekat dalam syurga. Nabi kata, fa inni uritul jannah, aku dipertontonkan syurga dan aku dapati di dalamnya ramai al-masakin, orang-orang Nabi tak kata orang lelaki, Nabi kata orang miskin. Jangan happy sangat. Kena ada amal jamaah. Tengok kata Nabi, hendaklah dia bersedekah dengan dinar ataupun dirham ataupun dengan pakaian ataupun dengan gantang gandumnya ataupun dengan kurma ataupun setengah kurma yang dikoyak ataupun sebiji kurma yang dikoyak dua untuk dibagi sedekah. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jazu anha. Datang seorang lelaki Ansar. Bal qad ajazat, dia bawa bantuan sampai tangan dia tak boleh bawa. Oh, ni Ansar punya, subhanallah. Adik-adik, kalau adik-adik betul-betul nak melihat kepada motivasi hidup, bacalah kisah Ansar. Orang-orang Ansar yang sangat gemar memberi bantuan. Sampai-sampai Nabi pernah doa apa? Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar, rahmatilah anak Ansar, rahmatilah anak kepada anak Ansar. Ansar ni bila Nabi pesan macam tu, dia bawa dengan tangan dia sampai tak boleh nak bawa dah. Apa lagi yang berlaku? Bal qad ajazat summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Kemudian datang lagi manusia-manusia yang datang bawa sedekah mereka sampai menjadi dua kumpulan ataupun dua bukit. Satunya bukit makanan, satu lagi bukit pakaian. Sebab apa? Sebab orang datang dengar kepada lantunan perintah Nabi, tasaddaq, keluarkan sedekah. Jadi bila depa dibawa keluar, ada satu kawasan ni makanan je, ada satu kawasan ni pakaian sahaja. Hatta, kata Jabir bin Abdullah, hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhhabah. Aku melihat di kala itu wajah Nabi berseri-seri, jauh lebih indah daripada bulan purnama. Aku tengok wajah Nabi yang awalnya ketika tengok geng-geng Mudar, kaum Mudar ni datang, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedihnya. Nabi masuk rumah, keluar balik rumah, pesan dekat Bilal, pi azan, qomat sekarang, semayang. Bila Nabi bagi khutbah, Nabi dengar, dakwah Nabi didengar. Nikmat ke tak nikmat? Kalau kita nanti adik-adik besar-besar, saya ada anak 4 orang. Saya bila kata kat anak saya, Naufal, salat, dia pergi. Wallahi, hati inilah yang paling happy pasal dia pergi kena pula pada abang dia, Mujahid, khudil Quran waqra, ambil Quran baca. Saya pun ambil baca depan saya. Seronok ke tak seronok? Pasal apa? Dakwah kita didengar. Jadi bila Nabi SAW kata tasaddaq, mereka ni datang bukan bawa calang-calang, bukan bawa ciput-ciput adik-adik sekalian. Mereka bawa dengan tangan sampai tak mampu nak bawa, bahkan ada yang bawa dengan secebis sahaja. Kerana itu sahaja yang mereka ada untuk diberikan. Apa kata Jabir bin Abdullah? Sorry, bukan Jabir, Jarir. Minta maaf saya salah. Jarir bin Abdullah, dia berkata apa? Hatta ra'aitu Rasulullah, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahallal hilal, terbit wajah Nabi tu ka'annahu mudhhabah, berseri-seri. Kalau tengok dekat sini dia punya terjemahan dia, mudhhabah ni dia kata kepada kita bersih dan bercahaya, happy, wajah orang bersinar-sinar. Ush, tak sangka dia ni bawa ni, dia ni bawa ni, dia bawa ni, dia bawa ni. Kemudian dengar ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Rawahu Muslim. Ini pesanan paling penting di bawah tajuk ni. Nabi kata, ketahuilah, barang siapa mempertontonkan satu tontonan yang baik dan selama itu ada pula si pelihat dan peniru, kita ajar dan dia pun berbuat, selama itu kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dihapuskan walaupun sedikit daripada pahala orang tersebut. Dan barang siapa yang mempertontonkan satu amalan kejahatan dalam agama Islam, dia semayang, Masya Allah, pergi solat, tapi dia keluar masjid mulut jahat bang, menjerit-jerit,
maki hamun orang. Maka ada orang pun tengok, dia kata, tu bukan imam tadi ke? Dia mencarut lah. Aku pun nak mencarut jugalah. Kalau imam boleh, takkan aku tak boleh? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang tersebut kalau dia melakukan amalan tersebut, dia akan dapat dosa. Dan dosa tersebut akan ditransfer kepada si tukang ajar. Ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Sikit habuk pun takkan dikurangkan dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu dalam urusan mulut, Nabi pesan pada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul au, siapa mendakwa dirinya beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap elok-elok, tak ada benda nak cakap. Jelas. Supaya kita takut benda yang kita lantunkan ada si peniru. Kalau tak ada benda nak buat, adik-adik bacalah Quran. Kalau tak ada apa-apa nak buat, jangan zalimi orang, jangan kacau orang. So, minta tolong Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah taala beri bantuan kepada kita yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadis yang terakhir di bawah tajuk ini. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa min nafsin tuqtala zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatl." Muttafaqun alaih. Ni nak cerita tentang sunnah kejahatan. Ada ke ustaz sunnah kejahatan? Ada dalam kehidupan, tidak ada dalam agama. Sunnah Nabi semua cantik dan baik, tak ada sunnah yang buruk. Tapi dalam sunnah dunia ada. Jom kita tengok maksud dia. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan putera Nabi Adam yang pertama menanggung dosa dari darahnya. Faham tak? Kalau ada orang pernah dibunuh kerana kezaliman dengan zalim, darah yang jatuh tu, dosa tu akan sampai dosanya kepada siapa yang pertama? Anak Nabi A. Nama dia siapa? Habil ke Qabil? Habil ke Qabil? Barakallahu fiik. Kenapa kau? Tak, bukan kenapa. Itu ketentuan Allah. Saya nak sebut Qabil tu, cara mudah nak ingat, Qaf, ingat Qabih, buruk. Habil, ingat Hasan, baik. So jangan confuse. Nanti ada orang dia confuse, siapa yang jahat, siapa yang baik. Ingat Qabil, ingat Qabih. Ingat Habil, ingat Hasan. So Hasan baik, Habil Qabih buruk, Qabil buruk. So kalau saya tanya siapa yang bunuh di antara mereka berdua, jawapan kita Qabil membunuh Habil. Faham Sambung. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan putera Nabi Adam lah yang pertama akan menanggung dosa dari darahnya, kerana sesungguhnya dia adalah orang yang pertama memberikan ajaran cara membunuh ataupun tuntunan membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi penjelasan putera Nabi Adam yang disebutkan adalah Qabil, sedangkan yang dibunuh adalah Habil. Keduanya disebutkan dalam firman Allah, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, iaitu Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Allah Ta'ala a'lam. Habislah tajuk ni. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada bab yang ke-20. Ada soalan? Kalau Bapak nak tanya? Subhanallah. Oi. Pagi yang ni ada. Nak baca dulu. Subhanallah. Cuba ada tengok balik mangkuk tu. Ustaz, adakah dosa syirik boleh dihapuskan apabila dia bertaubat? Okey, mungkin ada yang tak dengar. Adakah dosa syirik boleh dipadamkan, dihapuskan seandainya dia bertaubat? Apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, adik-adik? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala kata sesungguhnya satu dosa je yang Allah Ta'ala tak akan ampunkan, iaitu syirik. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang selain daripada syirik. Maksudnya apa? Kalaulah sempat bertaubat daripada melakukan kesyirikan, Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi kalau dia mati di atas jalan syirik, maka tidak ada lagi taubat untuknya. Sebab taubat ni bang, dia ada expired date. Macam roti. Roti ni lepas 4 hari ataupun 5 hari, dia ada expired date. Nanti dia naik kulat dan tak elok untuk kita makan lah. Taubat pun sama. Bila adik-adik? Ketika matahari terbit daripada barat,
dan ketika nyawa sampai di kerongkongan, di kala itu taubat tak lagi diterima. Tapi ketika nyawa tak sampai lagi kerongkongan, mungkin kita sedang terlantar di atas katil hospital ataupun di atas tilam di rumah kita, dan kita pun mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, maka Allah Ta'ala sudi dan suka sangat nak mengampunkan dosa orang yang pernah melakukan syirik. Wallahu a'lam. Sambung. Ustaz, apakah hukum kita kurang ajar kepada mak ayah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah hukum kita kurang ajar kepada mak dan ayah? Adik-adik tadabbur selalu surah Luqman. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Telah kami wasiatkan kepada anak-anak untuk berbuat baik kepada siapa? Mak dan bapa dia. Tambah-tambah si mak telah pun mengandungkannya wahnan ala wahn, susah atas susah. Wa fisaluhu fi amain. Dan Allah kata mak kita dah susahkan kita, menyusukan kita 2 tahun, bapa kita cari duit susah-susah untuk kita, untuk besarkan kita. Ya Allah Ta'ala kata, anishkurli wali walidai. Kalau engkau dah tumbuh membesar, bersyukur dan berterima kasihlah kepada aku dan juga kepada mak bapak engkau. Ilayyal masir. Hanya kepada akulah kalian semua akan balik. Apa ayat berikut dia? Sambung. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'ahuma. Allah kata kalau mak bapak kita suruh kita mensyirikkan Allah, tidak ada ketaatan untuk mak ayah. Jemaah, oh subhanallah, adik-adik tak rasa kehilangan tengah doa ada adik-adik? Subhanallah, jaga. Pasal Nabi tak pernah kata anak-anak adalah pintu tengah syurga, tapi Nabi kata al-abawan au satu abwabul jannah. Mak bapak adalah pintu tengah syurga. Kalau engkau ingin masuk ke dalam syurga, falyahfazhuma, Nabi kata jaga keduanya. Tapi kalau engkau tak nak masuk ke dalam syurga, tinggalkan. Kurang ajar dengan mak bapakmu, silakan, kata Nabi SAW. Kau takkan bau dan takkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sekalian, seberat-berat keperitan atas muka bumi, adik-adik masih boleh tersenyum, betul tak? Sepatah-patah hati adik-adik atas hari ini, atas muka bumi, masih boleh makan dan minum dan belahak, dan adik-adik pun berasa bahagia. Tetapi kecelakaan hari akhirat adik-adik, tak ada jalan keluar, tak ada senyuman, yang ada hanya harapan. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami. Hatta penduduk neraka, harapan mereka apa? Wahai Malik, penjaga neraka, pesanlah kepada Tuhanmu, liyaqdi alaina, matikan ajalah kami. Itu pengharapan ahli neraka, matikan aja, jangan hidupkan kami lagi dalam neraka. Tak tahan, sakit. Bersabarlah adik-adik. Itu sahajalah yang mampu untuk kita lakukan. Kalau adik-adik mungkin terasa hati dengan mak dan ayah, doakan kebaikan, doakan hidayah untuk diri dan juga mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keluarga kita penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Amin ya rabbal alamin. Sambung. Nak rasa soalan dia berkait sikit lah. Nah. Satu lagi, apa hukum kita main game tapi tak menepati waktu solat? Mungkin dia marah kat mak dia, aku suruh solat, kita main game macam Saya sebenarnya saya malu nak jawab soalan ni, sebab saya baru tengok soalan ni dekat TikTok. Ditanya kepada Syekh Salam Syuair hafizahullah taala, ketika mana ada satu budak tanya, Syekh, apa hukum main game ketika khatib sedang bagi khutbah? Jawapan dia apa? La adri. Aku tak tahu nak jawab apa. Sebab mungkin bukan pada zamannya. Subhanallah. Bukan pada orang-orang dahulu adik-adik sekalian, ketika mereka mendengar kepada lantunan sabda Nabi, barang siapa menyuruh sahabatnya walaupun diam ketika khatib sedang berkhutbah akan dilaralah pahala Jumaatnya, mereka tak berani adik-adik. Hatta Ibnu Mas'ud kata, kalau kau bermain dengan kerikil ketika sedang khutbah dibicarakan, kau telah pun membuang pahala-pahalamu, pahala khutbah Jumaat, pahala Jumaatmu. Tiba-tiba hari ini bukan budak-budak je main game tengah khatib bagi khutbah. Hatta orang tua pun boleh balas WhatsApp lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patah balik kepada soalan tadi, adik-adik, jangan sampai kita melalaikan keutamaan. Bukankah Allah Ta'ala sound kita, alhaakumut hatta zurtumul? Allah kata kegemilangan, kemewahan, kebanggaan telah melalaikan kalian. Bila kalian akan sedar? Hatta zurtumul. Nanti kalian masuk kubur baru kalian tahu, menyesalnya aku main game lambat solat. Menyesalnya aku sibuk pergi berbisnes sampai solat di luar waktu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Adik-adik, kalau siapa ada perangai lagu ni, cepat-cepat taubat. Allah Ta'ala suka nak dengar rintihan. InsyaAllah Allah Ta'ala ubah gaya hidup kita. Sambung. Ustaz, adakah isteri meminta
izin keluar dari rumah kepada suami, sedangkan suami tinggalkan isterinya lebih dari setahun dan tak beri nafkah kepada isteri, adakah isteri boleh keluar dari rumah untuk mencari rezeki? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sang suami adalah seorang yang zalim. Dan Allah Azza wa Jalla sebut, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Ta'ala tak suka nak bagi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dan saya yakin di Malaysia sendiri pun saat kita mengakad nikah, di sana ada bacaan ta'liq. Andai kata setelah 4 bulan suami tak bagi nafkah zahir dan batin, maka sang isteri berhak untuk menuju ke mahkamah untuk diminta kepadanya penceraian. Jadi na'udzubillahi min zalik. Adik-adik yang lelaki, ingat pesanan saya, tumbuhlah menjadi lelaki yang sebenar. Laisal fata man qala hadza abi wa innamal fata wa innal fata alladhi qala ha ana dha. Bukanlah seorang lelaki dipanggil hero ketika dia menyandarkan tu bapa aku, tu bapa aku. Tetapi hero yang sebenarnya dia mengatakan ini aku. Inilah aku, bukan aku berhajat pada mak bapak aku. Faham tak? Kalaulah hari ini mungkin adik-adik rasa diuji dengan masalah mak dan juga ayah, khalas, adik-adik tumbuh menjadi perwira. Adik-adik tumbuh membesar menjadi hero untuk diri adik-adik dan juga isteri dan anak-anak adik-adik sendiri nanti. Faham? Usaha adik-adik, insyaAllah Allah Ta'ala pasti akan bantu. Sambung. Ustaz, macam mana nak tegur orang yang kita sayang untuk tidak melakukan kemaksiatan yang menuju kezinaan, dan untuk dia tidak memilih pasangan yang salah sedangkan dia orang yang beriman, solat, puasa. Saya juga takut kalau keluarga saya dan keluarganya bergaduh disebabkan teguran saya. Taib, dalam bab menegur, Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Allah Azza wa Jalla kata saat kau nak melakukan dakwahmu, berdakwahlah dengan ilmu. Adik-adik kalau nak tegur kawan, pastikan adik-adik ada sedikit secebis ilmu yang bertepatan dengan teguran tersebut. Wal mau'izatil hasanah, dan Allah Ta'ala berpesan kalau nak sampaikan peringatan, sampaikan dengan jalan paling baik. Maksudnya jangan malukan orang yang nak ditegur tu depan orang ramai. Tarik dia ke tepi berdua-dua dengan dia, kemudian bagi tahulah, jangan sampai kau tersalah pilih pasangan. Jangan sampai kau keluar daripada mulut buaya, kau termasuk mulut singa. Pesan hal-hal tersebut. Wajadilhum, kalau tiba-tiba dia membentak kita, dia kata, engkau siapa nak nasihat aku? Allah berpesan, wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan jalan yang paling baik. Aku bukan nak berdebat, wahai sahabatku, wahai temanku. Aku sedang memberikan nasihat. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan buat kita berdua. Begitu caranya. Dan Nabi SAW menyatakan, ana za'imun bi baitin fi ribadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku menjamin bagi seseorang akan dia mendapatkan sebuah istana di pinggir syurga bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun dia betul. Faham tak? Kita tak nak dia terasa hati, tapi kita tengok dia nak berdebat dengan kita, kita pun okey. Assalamualaikum. Kemudian cari kesempatan yang lain untuk sampaikan balik. Silakan Ustaz. Ustaz, betul ke kalau kita percaya dekat makhluk halus, benda itu lagi suka kacau kita? Adik-adik sekalian, orang beriman, dia adalah orang yang percaya pada benda yang dia tak nampak. Kita bukan orang kafir. Orang yang tak beriman, dia nak tengok dulu baru dia nak percaya, sedangkan kita tidak. Boleh faham maksud saya? Orang yang tak beriman, siapakah orang yang tak beriman? Dia nak kena tengok dulu baru dia percaya. Sedangkan orang beriman, dia berbuat atas benda yang dia tak nam. Adik-adik nampak pahala? Nampak syurga? Nampak neraka tak? Tapi kenapa pakai tudung? Pasal kita percaya kalau aku buka tudung aku sekarang, ataupun aku bermaksiat, aku berzina, maka tempatku adalah neraka. Patah balik kepada soalan tadi, di antara ciri-ciri orang bertakwa, Allah Ta'ala kata Quran ini diturunkan untuk siapa? Hudal lil siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah dia orang-orang yang beriman pada perkara yang ghaib. Soalan tadi macam mana kalau nampak hantu? Kalau nampak hantu, kalau kita percaya hantu nanti akan dapat hantu. Macam mana ayat tadi? apa? Betul tak? Mana soalan? Dia lagi suka kacau. Dia lagi suka kacau. Jadi adik-adik sekalian, ginilah. Saya teringat kisah Abu Hurairah ataupun Ubay bin Ka'ab, yang bapa dia Ka'ab radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menjaga stor kurma. Tiba-tiba satu malam tu dekat stor kurma tersebut, lalu satu makhluk yang aneh mencuri kurma. Pernah dengar kisah tu? Jadi ketika ditangkap oleh Ka'ab, ataupun dalam riwayat yang lain Abu Hurairah yang tangkap makhluk tersebut, maka dia kata, man anta? Siapa engkau? Maka dia kata, aku adalah jin. Dan kata Ka'ab dalam hadis tersebut, jin yang dia tangkap tu tak ubah setinggi budak yang baru baligh.
setinggi budak yang baru baligh ataupun budak kanak-kanak. Kemudian kata Ka'ab, hulurkan tanganmu, berjabatlah tangan denganku. Maka ketika jin tadi dia bawa keluar tangan dia kata tak ubah bagai tangan anjing. Tolong ingat. Dan saiz dia kecil. Apa kata jin tersebut? Dalam banyak-banyak jin, akulah yang paling kuat. Simpan dalam memori adik-adik. Kalau kita jumpa hantu, ingat yang jin ni macam budak kecil je. Sebab tu Allah kata apa kat dalam Quran? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan adalah sangat lemah. Selemah budak-budak je. Faham tak? Sebab tu juga Nabi nak ingatkan kepada kita, syaitan ni kalau kita besarkan dia ta'azum, dia boleh besar bagaikan besar rumah. Sebab itu bila Nabi sedang naik atas tunggangan dengan binatang, dengan satu kawan atas binatang, tiba-tiba binatang tu tersepak batu nak tergolek unta tu. Tiba-tiba kawan tu sebut apa? Ta'isas syaitan. Belakang badan Nabi, celaka punya syaitan. Nabi kata apa? La taqul ta'isas syaitan. Jangan sebut celaka punya syaitan, fa innahu ta'azum. Sebab kalau kau sebut celaka syaitan, dia akan membesar. Sebab isyarat dia awalnya dia macam budak je. Tapi bila kita sebut macam tu, celaka punya syaitan, dia akan besar. Kenapa? Dan Nabi kata, hendaklah engkau menyebut Sammillah. Sebutlah nama Allah. Tasaghar. Syaitan akan mengecil. Mislul zubab. Bagaikan seekor lalat. Kenapa adik-adik? Dia jadi besar pasal apa? Pasal bila kita tertimpa musibah, kita terus celakakan dia. Dia kata, bagus. Budak ni ingat aku lebih daripada dia ingat Allah Ta'ala. So, dia pun bajet bagus. Faham tak? So, kalau adik-adik asyik duk ingat, maka dia akan ta'azum datang. Wallahu Ta'ala alam, saya tak pasti. Tapi untuk mengelakkan gangguan syaitan dan juga iblis, jangan tinggal zikir pagi, jangan tinggal zikir. Baca adik-adik. Wallahu alam. Ada urusan ke abang? Kalau ada urusan, okey je. Ustaz, Ya'juj Ma'juj ni berasal dari mana? Wallahu alam. Saya tak berani nak jawab. Sambung. Dosa ke kalau kita putus silaturahim dengan seseorang? La yadkhulul jannata qati'. Nabi kata, tak akan masuk syurga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Tak nak. Nabi pesan kepada kita 4 benda. Ayuhan nas afsyus salam, wasilul arham, at'imut ta'am. Ya ayuhan nas afsyus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wa qum bil laili wan nas niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, buat 4 benda, engkau akan masuk dalam syurga happy go lucky. Nombor 1, rajin-rajin bagi sah. Nombor 2, rajin-rajin belanja orang makan. Nombor 3, sambung silaturahim. Tambah-tambah yang ada kena-mengena dengan rahim kita, rahim mak bapak kita, tok nenek kita, pakcik makcik kita, ada kena-mengena, buat baik. Dan yang keempat, bangunlah di tengah malam untuk qiyamul lail walaupun manusia sedang tidur. Nescaya engkau akan masuk syurga dalam keadaan aman dan damai. Sambung. Ustaz, benarkah Ada tisu tak? Ada tisu? Tak apa, saya sambung soalan. Bismillah. Benarkah jikalau kita memakan makanan yang belum disentuh api, kita tidak perlu mengulangi wudu? Belum disentuh api? Apa masalah dengan makanan disentuh api? Betul. Dia gini. Awalnya Nabi berpesan mana-mana makanan yang disentuh api dia kena memperbaharui wuduk. Tapi sampai suatu waktu hukum tersebut telah dimansuhkan. Sebab Nabi sendiri pun pernah makan alal faham. Nabi makan makanan yang dipanggang, kemudian Nabi terus melakukan salat. So menunjukkan siapa-siapa yang makan makanan sama ada disentuh ataupun tak disentuh api, maka dia boleh terus salat kalau masih ada wuduk. Jelas? Puasa putih tarikh 13, 14, 15. Betul. Tapi kalau seseorang ada keuzuran pada hari 13, boleh ke dia ganti pada tarikh 16? Tak jadi masalah. Tapi taklah dipanggil puasa putih. Dia hanya mengganti kepada puasa yang dia terluput. Bukankah Nabi SAW mengatakan man nama an hizbihi, barang siapa di waktu malam dia tertidur di atas kelelahan dia membaca wirid-wiridnya, kemudian menjelang pada waktu duha dia mengulangi apa yang dia buat pada malam hari yang sepatutnya, maka akan dicatat seolah-olah dia berwirid pada malam hari tersebut. Faham tak? Kalau kita memang dah biasa jenis jaga 13, 14, 15 hari-hari putih untuk puasa, tiba-tiba sampai pada satu hari kita pun haid ataupun uzur, sakit dan semisalnya, maka kita boleh ganti pada hari lain. Moga-moga Allah Ta'ala catat seolah-olah kita berpuasa pada hari-hari putih. Sambung. Ustaz, adakah haram atau dosa kalau kita sebagai orang Islam nak pakai brace? Pakai brace? Sebab nak membetulkan gigi tak jadi masalah. atau nak mencantik, sebab nak membetulkan gigi, nak mencantikkan atau memperelokkan gigi kita, bukan kerana ini menunjuk kecantikan kita, Sahih. ataupun alasan-alasan yang lain yang tidak penting. Hukum pakai braces adalah halal, tak jadi masalah, harus boleh nak pakai.
untuk kita baiki kita punya struktur gigi. Sebahagian orang ditakdirkan dia lahir-lahir giginya ada yang tak sama pada tempatnya, jadi tak jadi masalah. Cumanya luruskan niat macam tadi, bukan untuk menunjuk, bukan untuk menampakkan yang kita ni orang kaya. Pasal menatang tu pun tak murah juga. Sambung. Ustaz, bolehkah seorang perempuan muslimah berdakwah di media sosial sedangkan wanita lebih mulia jika tidak dikenali? Allah pesan dalam Quran, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian lebih menetap wahai perempuan dalam rumah kalian. Tak usahlah kalian nak jadi cikgu, cukuplah jadi cikgu untuk anak-anak kalian, cukuplah jadi cikgu untuk sesama muslimah. Saya kira kalaulah saya sedang bermain TikTok sekali pun, atau maksud saya bukan saya bermain, saya sedang melayari TikTok, kalaulah ada ustazah-ustazah yang sedang mengajar, insya-Allah saya tak akan dengar, insya-Allah. Sebab saya yakin banyak lagi ustaz-ustaz yang saya boleh ambil manfaat. Kalau saya dengar kepada ustazah-ustazah yang melantunkan taranum, insya-Allah saya akan scroll laju-laju. Sebab saya yakin ramai lagi lelaki-lelaki yang boleh menggegarkan hati saya dengan kalamullah. Sebab Allah Ta'ala sebut inna kaidakunna azim, tipu daya kalian dahsyat. Nabi kata apa kepada kalian adik-adik perempuan sekalian? Barang siapa yang mendatangi solat isyak, maka janganlah dia memakai wangian ataupun perfume. Jangan. Laknat Allah ke atas mereka. Dan perempuan-perempuan yang tabarruj bagaikan pelacur, na'udzubillah min zalik, tak mau. Sebab apa? Kenapa Nabi laknat perempuan-perempuan yang pakai perfume pergi ke masjid? Kenapa? Pasal kalian punya tipu daya, tak payah hai ustaz, assalamualaikum ustaz, tak payah. Kalian hanya hantar bau saja. Imam pun boleh terduduk. Faham? Jadi sebab tu tempat kalian yang sangat terbaik adalah dekat rumah. Wallahu ta'ala alam adik sekalian. Sambung. Ustaz, adakah Nabi mempunyai kawan-kawan semasa remaja? Pastilah jamaah sekalian. Nabi tumbuh membesar ada kawan-kawan. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tumbuh membesar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib, walaupun dia budak, tapi dia merupakan sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting adik-adik sekalian untuk tumbuh berjalan dengan teman-teman. Dalam hidup jangan ada ananiah, jangan ada keakuan. Tengok ketika mana Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, apa permintaan Nabi Musa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Faham tak? Kenapa dalam hidup ni nak kena ada kawan? Supaya ada kawan yang boleh ingatkan ketika aku tersandung, wahai Allah. Supaya ada kawan yang ketika aku tergelincir, dia boleh tarik tangan aku, wahai Allah. Penting adakah kawan? Sebab itu di antara keutamaan hidup dalam dunia ni, kena dapatkan kawan yang soleh dan kena cari isteri yang salehah. Sebab ketika engkau masuk ke dalam rumah, ada pada engkau peneman dan kawan yang solehah dalam rumahmu. Ketika engkau keluar meninggalkan rumah, engkau ada teman yang soleh untuk mengingatkan kau ketika engkau alpa. Wallahu a'lam. Sambung. Saya jelaskan tentang hukum zihar. Zihar. Hampir-hampir dekat tanah Melayu ni susah nak ada zihar. Tahu tak zihar menyamakan batang tubuh isteri dengan mak sendiri. Dia tak sebagaimana orang-orang Arab. Orang Arab ketika mana dia nak meninggalkan isteri dia, memang dia akan sebut dengan lafaz, tangan kau bagaikan tangan ibuku, rambutmu bagaikan rambut ibuku. Tapi untuk orang Melayu hampir-hampir, dia bila kata, oh lembut, macam, dia tak maksudkan pun untuk mentalakkan isteri dia. Faham tak? Dia hanya kata, masakanmu persis masakan ibuku. Sebatas tu aja. Wallahu a'lam. Sama. Ustaz, bagaimana kita sedang solat, kemudian pada rakaat kedua kita terlupa membaca surah Fatihah. Naam. Dan pada rakaat ketiga kita teringat balik yang mana rakaat kedua tadi kita tak baca surah Fatihah. Bagaimana pula cara untuk kita meneruskan solat ataupun perlu untuk kita membatalkan? La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Seseorang yang tak membaca Fatihah tak dianggap bersolat. Kalau dia teringat, dia kena tambah satu rakaat dan hujungnya dia kena sujud sahwi. Khalas. Khalas? Fi wahid bagi kaman? Apa hukum kalau kita tak pernah pergi menziarahi kubur ayah kita? Nabi sebut, ya jamaah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu aku pernah halang kalian tak usah pergi ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang pergilah. Pergi. Fa innaha tariqal qalb wa tadma'ul uyun wa tudzakirukumul akhirah. Bila kau pergi tanah kubur, hati kau yang keras akan lunak, mata kau yang kering akan basahkan pipimu dengan air mata, dan kau yang paling utama akan ingat negeri akhirat. Sekarang kalau tak ada kesempatan, no problem. Tapi tumbuh membesar adik-adik, pergi ziarah kubur. Tambah-tambah bagi mereka yang dah lama tak menangis, pergi ziarah kubur. Perhatikan pemilikan kita pada hari ini dan apa yang kita nak bawa masuk ke dalam kubur nanti. Siapa yang akan bantu? Mak kita dah wafat,
Isteri kita meninggalkan kita. Kita dah masuk kat dalam kubur. Dia sayang kat kita macam mana pun, dia takkan teman kita kat dalam kubur. Anak-anak kita pun begitu, harta kita pun begitu. Yang hanya akan stay dengan kita cuma amalan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Taala terima amalan kita semua dunia dan akhirat. Ada lagi? Apa hukum wanita mewarnai rambut atas tujuan untuk kecantikan? Nak kala-kala lah. Yang penting adik-adik sekalian dapatkanlah izin daripada suami. Tak jadi masalah. Pastikan bahannya bukan datang daripada hayawan. Sumbernya halal. Kemudian disahkan, boleh digunakan, boleh menembus air dan semisalnya, maka silakan kala rambut adik-adik. Tak jadi masalah. Kalau tak ada suami maka tak payah buatlah adik-adik. Tak payahlah. Berbahagialah dengan rambut kurniaan Allah Azza wa Jal. Nabi ni suruh kala rambut. Bila Nabi tengok bapa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, rambut dia macam warna pokok, warna putih. Jadi Nabi pun kata, kala lah, dah macam pokok dah kan. Jadi cuma Nabi pesan jangan kala warna hitam saja. Mazhab Syafi'i kata haram, mazhab yang lain kata makruh. Untuk kala warna hitam pasal ada unsur apa? Penipuan. Yang si tua bangka akan nampak muda remaja kalau rambut dia warna hitam. Itu je. Tapi nak warna hak lain, oren ke, ungu ke, silakanlah. Tanpa datangkan fitnah pada diri. Kita yang lelaki, kalau boleh tak usahlah kala pelik-pelik, sebelah ungu, sebelah hijau. Dah macam joker dah. Tapi untuk perempuan, kalau suami dia kata, aku nak rambut depan ungu, sini kuning, sini pink, tak boleh buat apa-apa adik-adik. Sami'na wa ata'na lah. Tapi suami tu mungkin tak betul lah kot. Belakang ni warna pink, warna hijau. La hawla wala quwata illa billah. Khalas. Nakfi bihadha? Wa waqi' wahid. Apa hukum wanita mencukur bulu betis sebabkan bulunya lebat seperti lelaki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seingat pembacaan hanya hukum sebatas harus. Sebab sampai waktu dia akan tumbuh kembali. Yang Nabi larang adalah la'anallahul wasilah wal mustawsalah atau kama qala. Nabi kata yang dilaknat adalah mereka yang menyambung, bukan yang mencabut. Faham tak? Pakai sambung mata tu haram dan seterusnya, ataupun minta untuk disambungkan bulu mata tu haram. Tapi kalau setakat nak mencabut sampai waktu dia akan tumbuh semula. Wallahu a'lam bissawab. Yakfina bihadha, cukup dengan ini. Ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada abang, ada soalan kakak kat belakang sana. Ibu, Ustazah? Ya. Ustazah. Nak tanya? Kenapa tidak berlaku pula kepada lelaki? Sebab Ustaz, betapa ramai juga perempuan dewasa ni yang mungkin sampai tergila-gila dengan lelaki tersebut sebab perfume gitu. Allahu alam. Sebab Nabi SAW yuhibbut tatayyub. Nabi SAW adalah seorang lelaki yang sangat gemar kepada wangi-wangian. Jadi maka hal tersebut maka memang dibenarkan. Dan saya kira fitnah lelaki tak sehebat fitnah perempuan. Fitnah lelaki tak sehebat fitnah perempuan. Mungkin perempuan ketika melihat kepada satu orang lelaki yang berbau, maka akan hilang dengan angan-angannya sahaja. Hilang. Lelaki tadi hilang, maka hilang pula kecintaan daripada lelaki tadi. Tetapi tidak untuk kami lelaki-lelaki. Tambah-tambah selepas isyak, Nabi highlight waktu isyak perempuan jangan keluar pakai perfume. Kerana selepas isyak adalah waktu bagi kami berehat-rehat. Saat kami berehat, kadang-kadang ingatan tu tak hilang lagi kakak ataupun ustazah. Ingatan tu tak hilang lagi. Wanginya engkau. Bagaimana pula tubuh engkau. Dan ketika kita terkenang pula pada tubuhnya yang tadi kita terlihat, maka dia akan dibenarkan dengan tangannya untuk berzina dengan sendiri. Faham? Untuk perempuan, dia punya fitnah tak sampai ke tahap itu. Tapi tidak untuk lelaki. Sebab tu Nabi SAW larang. Ayat mencuri, Allah Ta'ala sebut wassariqu wassariqatu. Tapi ayat zina, az-zaniyatu waz, perempuan dulu adalah punca zina, baru lelaki. Jelas? Allah Ta'ala alam. Moga-moga menjawab. Mungkin boleh dapatkan jawapan yang lebih tuntas dan lebih dalam. Tapi saya kira berhati-hatilah dengan fitnah perempuan. Sebab Nabi kata fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutilah fitnah dunia, takutilah fitnah perempuan. Dan sesungguhnya fitnah pertama yang berlaku kepada Bani Israel adalah fitnah wanita. Wallahu a'lam. Okey kot, kita berhenti dekat sini. Yang baik pasti dah datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Ahlan wa sahlan abang-abang, kakak-kakak yang datang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Berbahagialah kerana kata Nabi, ini adalah jalan shortcut untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana
majlis ilmu dipanggil taman-taman syurga. Di dalamnya ada qala Allah, ada qala Rasulullah. Di dalamnya ada ilmu-ilmu yang mungkin kita awalnya tak tahu, akhirnya kita dapat puas hati dengan keilmuan yang kita dapatkan, dan itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan rahmat tersebut Allah Taala satukan saya dan kita semua sidang penonton sekalian di dalam syurga-Nya yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah mak tutup dah dah.